warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Okey korang, hari ni kita akan teruskan sesi Why we learn Arabic, ataupun kenapa kita ni pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa kita belajar bahasa Arab, kenapa sekolah pun ada bahasa Arab. So sebab apa? Nantikan. Okey, jadi korang, kenapa kita belajar bahasa Arab? Biasanya jawapan yang selalulah kalau ustaz tanya ke ataupun penceramah tanya kenapa awak belajar bahasa Arab, mesti kita jawab sebab nak fahami maksud Al-Quran ataupun nak fahami apa isi kandungan dalam Al-Quran tu. Jadinya betul sangatlah dengan kita mempelajari bahasa Arab ni, kita bukan sahaja belajar satu bahasa yang baru, tapi kita juga boleh faham ataupun boleh lagi mendalami firman-firman Allah, nasihat-nasihat yang Allah berikan melalui apa? Iaitu Al-Quran. Betul sekali. Jadi saya akan menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan kelebihan apabila kita mempelajari bahasa Arab untuk tujuan memahami makna-makna di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, apabila kita mempelajari bahasa Arab, kita dapat merasai makna sebenar apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagai contoh ayat Innallaha ghafurur rahim, kita selalu jumpa dalam ayat lah, ni ayat komen dalam Quran. Innallaha ghafurur rahim, yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey, kalau kat sini, kalau kita just makna bahasa Melayu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, betul tak? Di dalam pembelajaran bahasa Arab, perkataan ghafurun dan rahimun di atas wazan fa'ulun. Korang nak tahu tak wazan fa'ulun ni menunjukkan apa? Yang pertama, wazan fa'ulun ni menunjukkan sifat yang tetap dan tidak berubah. Maksudnya permanen lah. Yang kedua, boleh menunjukkan keterlaluan ataupun terlampau dalam satu sifat tu. Contohnya, tadi nak cakap kat sini Innallaha ghafurun rahimun, yang bermaksud Allah ni Maha Pengampun, pengampun yang sentiasa dia akan maafkan kita sampai bila-bila. Bukannya hari ni maaf, esok tak maaf. Maksudnya macam tu. Wazan fa'ulun ni sama juga dengan perkataan rahimun. Maksud rahimun penyayang kan, kalau kita punya tafsiran hakiki. Tapi kalau dalam tafsiran wazan fa'ulun, penyayang yang lebih macam sangat nak masukkan Allah ni sangat sayang dekat kita. Maksudnya kat sini, kalau kita faham kat ayat Quran ni, walaupun dia pendek, walaupun dia pendek, Innallaha ghafurur rahimun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, walaupun ayat ni pendek, dia sangat macam memberi impak dalam kisah hidup kita. Contohnya Allah ni, dia tak pernah berputus asa dengan hamba-hambanya. Walaupun hari ni kita selalu buat dosa, hari ni kata nak solat tapi tak solat 5 waktu, kata janji esok, tapi apa, bila esok kita berubah tu, Allah tetap akan mengasihi kita dan tetap mengampunkan dosa hamba-hambanya selagi belum hari kiamat. Jadi korang, sebelum kita berakhir, saya nak share dengan korang satu ayat Quran yang bagi saya sangat menyentuh hati kita sebagai seorang pendosa. Kita ni, hari ni kita buat dosa, esok kita kata nak buat dah, tapi mungkin kita lalai, kita buat lagi dosa. Jadi ayat ni sangat sesuai lah untuk kita hayati sebagai kita seorang hamba. Ayat ni daripada surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ayat ni bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ni sangat menyentuh kerana Allah menyeru langsung orang-orang yang berdosa dengan penuh kasih sayang. Allah sentiasa buka pintu harapan. Tetapi korang, mana kat sini perkataan yang merujuk kepada orang yang berdosa? Perkataan apa? Tak ada pun kat sini. Perkataan apa? Iaitu perkataan alladzina asrafu ala anfusihim. Sangat indah korang bahasa dia. Allah tak cakap wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa, wahai hamba-hambaku yang tidak solat. Allah tak cakap, tapi Allah gunakan dengan nada yang halus. Iaitu apa? Allah kata wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas kat sini bermaksudnya kita melakukan dosa lah. Maksudnya kita melampaui batas
Maksudnya kita berlebih-lebih dalam berbelanja ke, berlebih-lebih dalam hiburan. Jadi kat sini Allah tegur dengan cara halus, iaitu wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah siap pujuk lagi dengan kita. Allah dah tegur kita kan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, satu, terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, Allah kata, Allah pujuk pula, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya kita hari-hari sebagai seorang Muslim, kita kena sentiasa memperbaharui amalan kita, memperbaharui niat kita, supaya kita menjadi seorang Muslim yang berjaya. Hadza faqat minni, syukran ala husni istimaikum.